Oyuk ada masuk satu pertandingan pantun teka-teki. Ayah boleh tolong Oyuk tak? Ha, tolong apa? Aku bukannya tahu sangat pun pasal pantun. Alah, ayah tolong sikit-sikit je. Ha, yelah. Try cepat. Macam ni lah pantun dia. Seorang papan tarik papan, buah keranji di atas peti. Bila mati kena kapan. Lepas tu dia tanam. Bila dia tanam besoknya hilang. Bila hilang nasib baik orang kampung jumpa. Kalau tidak batu nisan dia kena jual. Hey! Tak gila kot. Itu kau bercerita gampang. Pantunnya mana? Okey lah. Berapa? Berapa apa? Berapakah kubur yang ada kat Melaka? Manalah aku tahu. Mana aku nak kira kubur. Ada berapa banyak kubur kat Melaka. Apa kau ni? Itulah ayah yang tak fokus. Tak fokus apa je. Dah memang aku tak kira. Kau tiba-tiba cerita pasal kubur. Ayah tahu tak pertandingan tu terbuka untuk berapa orang je? Berapa orang? 50 orang je boleh masuk ya. 50. Kau nombor apa? Oyuk nombor 53. Itu kau tak masuk lah. Gila. Dah 50 je orang boleh